Pemain pertahanan kelahiran Australia, Shane Lowry, kini telah didaftarkan secara rasmi sebagai pemain tempatan naturalisasi untuk Kelab Johor Darul Ta'zim JDT bagi menghadapi saingan Liga Super Malaysia musim 2026-27. Impak status naturalisasi, status tempatan, sistem pengurusan pertandingan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kini mengiktiraf beliau sebagai pemain tempatan, bukan lagi tonggak import. Syarat kepasporan. Beliau memenuhi syarat bermastautin selama 5 tahun selepas beraksi di Malaysia bersama skuad Harimau Selatan sejak Mei 2021. Kelebihan kuota. Status baharu beliau bersama Bergzonda Silva dan Manuel Hidalgo memberi kelebihan besar kepada Jet untuk membawa masuk lebih banyak pemain import berkualiti tinggi. Harimau Melaya. Pendaftaran ini secara teknikal membuka peluang buat beliau untuk menyarung jersey pasukan kebangsaan Malaysia sekiranya dipanggil. Profil ringkas, umur dan posisi, berusia 37 tahun dan bermain di posisi pertahanan tengah atau pertahanan kiri. Nombor jersey 14. Karya silam, pernah menimba pengalaman luas di England bersama kelab seperti Millwall, Aston Villa dan Leeds United serta Pet Glory di Liga Australia League sebelum berhijrah ke Jeddah. Adakah anda mahu melihat senarai pemain import terbaru, Jet atau menyemak jadual perlawanan Liga Super yang akan datang?